Salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia dan khususnya yang berada di negeri Sabah yang meraihkan Tahun Baru Cina. Saya dan rakan-rakan daripada Parti Warisan Negeri Sabah ingin mengucapkan Kung Hee Fat Chai, Kung Hee Fat Chai, Kung Hee Fat Chai kepada semua rakyat Malaysia, dan kita berdoa mudah-mudahan tahun baru ini akan juga bukan hanya boleh saling merapatkan hubungan berbagai kaum, berbagai anutan agama di negara ini untuk terus memberi sumbangan ke arah kesejahteraan negara ini. Juga saya ingin menjemput semua yang berada di berhampiran di peringkat negeri Sabah, di Kota Kinabalu khususnya, untuk turut serta dalam jamuan rumah terbuka Tahun Baru Cina Parti Warisan yang akan diadakan pada jam 10 sehingga jam 2 petang pada 29 hari bulan di Kiam Kok School di Kota Kinabalu, Sabah. Kung Hee Fat Chai, Kung Hee Fat Chai, Kung Hee Fat Chai.